Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya telah menjadi partner gold. Kalau boleh kita nak cari lebih kurang 100 partner gold lah. Right? Semua orang bermula dengan silver dan hari ini saya mencari lebih kurang 100 partner gold. So, partner gold dan seterusnya lah. So, dengan menjadi silver, upgradekan diri anda untuk jadi partner silver, secara automatik anda boleh jemput partner dan anda boleh jemput user. User ni dia boleh membeli barang untuk dapat cashback sahaja. Partner jemput partner ni boleh dapat menjana pendapatan daripada referral program, menjemput partner, dan kalau dia tak nak menjadi upgrade lagi, boleh buat pembelian untuk dapat cashback. Alright. So, saya suka untuk menggunakan jemput partner sebab sekali jalan saja saya boleh running untuk rakan yang test untuk buat belian dan mungkin dia nak upgrade. Right? So, dia ada option lah. Option dia, ada orang dia nak jadi user saja. Alright. So, sekarang apa yang saya cuba untuk sampaikan. Sebelum tu, kita withdraw dulu duit ini, 690. Alright. Saya setiap hari saya buat pengeluaran menggunakan sistem ni lah. Alright. So sekarang lebih kurang 1,219. Ada orang yang dah sampai 5,000 sebab partner dia banyak. Lepas tu dia dah mula ada rakan-rakan yang buat belian. So saya juga sedang untuk tunjukkan anda cara saya membeli menggunakan Mova. Mova ni menggunakan TikTok, right, dan Shopee. Right. Kita hanya perlu pergi ke apps TikTok. Contoh TikTok lah, Shopee lah. Tapi saya ada barang saya nak beli dekat TikTok. Alright, yang mana saya boleh pergi dekat shop. Alright, pergi dekat shop. Alright. Bila kita pergi dekat shop, kita boleh pilih apa-apa barang yang ada dekat sini. Alright. So monitor mudah alik. Oh, ni salah satu yang saya target 300 lebih harga dia. Alright. So ada banyak lagi barang-barang yang ada dekat sini. Alright. So kita cari satu barang harga RM6. Contoh macam ni kan. Mangga RM6. Alright. Lepas tu dia bagi 10%. Semua jenis barang makanan, right, selalunya boleh dikatakan ada 10% cashback. Selalunya. That's why saya ambil contoh, saya beli mangga tu, saya pergi dekat sini, lepas tu dia akan bagi tahu untuk semak cashback. Tekan semak cashback. Right. So 43 sen. So saya nak beli mangga ni. Right. Teruskan untuk dapat cashback. Alright. So dan saya pilih yang ni ya. Alright, baik. Lepas tu dia cakap mangga dry. Mangga apa ni? Mangga fruit. Tak nak, saya nak mangga dry saja. So RM6. So yang ni RM13, RM20. Okay, saya ambil yang RM6 ni. Okay, so saya buat bayaran. So saya proceed order. Alright. Lepas tu saya pergi order hantar melalui COD. Alright. So saya dah order. So senang. Kerja orang melakukan COD ni selalunya kerja yang paling mudah. So get email update. Alright. So lama saya tak buat get email update. So itu saja. So apa yang berlaku apabila anda dah buat order, alright, order dah berjalan, alright, so order dah berjalan, nanti pesanan ni akan muncul order anda, right, pesanan ni akan muncul. Bila pesanan ni akan jalan? Apabila order tu telah diproceed. Proceed order tu telah berjalan daripada owner. Selalunya TikTok lebih cepat daripada Shopee sebab TikTok ni dia ada push dia punya seller. Alright, push dia punya seller, yang mana seller tu kena cepat approve order dia masuk. Alright, so
Itu yang kenapa ramai orang membeli dengan TikTok sekarang. Right, so nanti akan ada order masuk semua. Right, so order place. Okay, so ni kita punya order place. Okay, order place ini sampai dekat rumah kita menggunakan COD, dan bila dia waiting for the courier, right, cashback kita tu pun dah muncul untuk pembelian. Waiting for the area inilah, pergi transit dan order delivery inilah yang menyebabkan kita punya order tu dah kira masuk. Right, so lepas order dah masuk, secara tak langsung kita punya order ni akan muncul. Right, bahagian pesanan saya ni akan muncul, dan secara tak langsung cashback tu akan berjalan melalui sistem. Right, so setiap orang yang kita bawa, kita ada 20% commission. Level 1, level 2, level 3. So setiap dalam pendapatan ni ada pendapatan untuk bagi contoh, ada pendapatan bahagian komisen berbelanja pasukan. So apa beza dia dengan kita buat marketing sale dekat TikTok? Kita buat marketing dekat TikTok, kita kena keluar review, kita kena keluar konten, kita kena keluar video lah. Right, dan kita kena ada user yang membeli dengan kita. Tapi dekat sini kita bawa user kat sini, kita dah lock user tu 3 level. 20% tu dia boleh jadi 100% apabila dia ada jualan ulangan kepada user tu. Kalau dekat TikTok kita kena tunggu dia membeli. Orang tu kena datang balik royal dengan kita beli. Kalau dekat sini kita membina satu kali seumur hidup kita 1000 direct referral, lepas tu dia bergerak, secara tak langsung kita ada kumpulan sasar yang membeli dengan kita. Inilah dia. Win-win situation, anda mengimbangkan antara perniagaan referral ataupun membina gold, membina silver, gold, diamond, dan anda membina kumpulan sasar. Lagi banyak anda membina silver, lagi banyak kumpulan sasar anda ada, kerana kad jemputan itu ada pada silver. Right, so itu yang saya nak tunjukkan anda bagi faham. Secara tak langsung menjana pendapatan dekat bonus jemputan, menjana pendapatan dekat bonus berpasukan. Right, bonus jemputan dan bonus berpasukan. Bonus kempen belum datang lagi. Right, jadi faham rahsia ni. Lagi banyak anda punya kad jemputan, lagi banyak anda membina jemputan rakan, sama ada partner ataupun user. So far saya bermula dengan partner, sebab dengan partner, kalau dia tak nak jadi partner, dia boleh membeli belah dulu, test market untuk program ni. Itu saja saya nak sampaikan. Saya nak cari 100 partner ni kerana saya nak mencari modal RM10,000 untuk saya buat advertisement, untuk saya buat iklan di Facebook, untuk saya buat iklan di TikTok. Saya menjemput anda yang tengok video ni faham betul-betul ini adalah satu fenomena baru yang akan terjadi dalam Malaysia, kerana membeli di TikTok boleh dapat cashback dalam Mova, dan satu kali kita membina, kita boleh dapat ulangan berkali-kali daripada kelompok inviter yang telah kita, partner yang kita jemput tadi tu duduk dalam Mova. Sekian dulu, fahamkan betul-betul 20% ni banyak sahabat-sahabat kalau kita faham betul-betul. Sekian, terima kasih.